Korang still guna Google Maps dengan Waze ke? Tahu tak, Malaysia dah ada navigation app sendiri. Siap boleh tengok live CCTV highway lagi tau. App ni Lembaga Lebuh Raya Malaysia iaitu LLM dah develop since 2022 lagi. Korang boleh guna fungsi navigation dengan route dan ETA yang lebih tepat sebab data live daripada LLM sendiri. Siap tunjuk jumlah tol lagi. Boleh akses live CCTV highway dekat live cam ni. Semua highway yang ada tol boleh monitor dekat sini real time. Senang nak rancang perjalanan balik kampung dan travel nanti. Nak tengok RR terdekat pun boleh dekat sini. Jarak dan fasiliti yang ada pun dah highlight siap-siap untuk setiap hentian. Untuk tahu info trafik terkini pula, tekan sini. Korang akan dapat tahu info lokasi smart lane yang diaktifkan, lokasi aksiden, construction dan banyak lagi. Next, korang boleh dapatkan bantuan kecemasan untuk kerosakan atau kemalangan terus dalam app ni. Pilih je highway korang, nanti akan terus redirect ke nombor hotline. Nombor insurans pun semua dah ada. Butang My Jalan ni paling menarik. Korang boleh buat aduan kerosakan jalan macam jalan berlubang ke, tanah runtuh ke, lampu isyarat rosak dan banyak lagi. Yang dah pernah try, korang rasa apa improvement yang app ni patut tambah? Follow @shantia.my untuk info best macam ni setiap hari.